Ini kucing saya nih. Nama dia Abu. Dalam shot tuh ada saya rakam dia tidur pagi tadi. Seharian tidur. Menggeliat, lepas tu sambung balik tidur. Sekarang ni dah pukul 5 suku. 5:15 minit petang. Masih lagi tidur atas tu. Memang cukup selesa lah tidurnya. Subhanallah. Abu. Cuma yang pastinya kipas berpusing sepanjang hari. Untuk layan dia tidur lah. Kipas dinding tu kita pasang dia. Mungkin kerana dia kepanasan, mungkin juga lah tidur panjang sepanjang hari ni tidur. Oh ya Allah, Abu. Tu rupa dia tidur. Ekornya terjuntai ke bawah. Abu, kakinya. Tu dia. Agak dah ekor tu. Nak sedar dah tu. Dah nak pukul 6 dah ni. Dah nak pukul 6 petang dah ni. Tidur sejak daripada pagi tadi lagi. Abu. Kita shoot sikit muka dia tu. Tu dia muka Abu. Panjang dia lebih kurang dalam dua kaki. Dekat-dekat dengan 3 kaki lah panjang. Ni Parsi kacukan. Kita bubuh nama dia Abu. Tidur sepanjang hari. Abu. Engkau mungkin panas kot. Tidur di bawah pusingan kipas. Tapi tu nampak macam nak sedar dah tu. Ekor duk gerak-gerak. Bu. Tu dia. Tegur ekor gerak. Abu. Gerak ekor. Abu. Tu dia. Geliak. Tu dia geliak. Geliak. Menggeliat. Sambung tidur lagi. Abu. Sambung tidur lagi. Dah petang dah ni. Nak pukul 6 dah ni. Tak apalah. Tidurlah Abu Gemuk tidak diancam sebarang bahaya duduk dalam rumah ni. Semua orang saya kena belakang. Alhamdulillah. Sekarang pukul 6:27 minit petang. Baru sedar. Abu baru bangkit dari tidur, Bu. Abu. Tengok sikit. Ya. Dia mula ngatur dah. Sedar. Ya. Abu. Dah. Apa tu? Pergi makan lagi. Jom. Kita pergi makan, jom. Naik semula. Sambung rehat. Yo. Duduklah dulu. Okey. Pani pergi makan. InsyaAllah. Pani pergi makan. Okey. InsyaAllah. Okey. Pukul 7 petang. 7 malam. Barulah dia turun ke laman rumah. Tu dah. Dek nyisir bulu. Abu. Cantiknya posing kamu. Bu. Dek situ lah. Ya.